Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Alia Humaira binti Abdul Halim dari SNK Seri Tualang, kod CEA 7067. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah buku novel fiksyen iaitu Puteri di Alam Fantasi oleh Umi Kalsum Ngam. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010 oleh syarikat PTS One Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai sebanyak 187 muka surat bercetak. Buku ini berkisahkan tentang Juwita dan Mayang Sari yang dibesarkan dalam latar belakang yang berbeza. Juwita seorang gadis kampung, manakala Mayang Sari seorang puteri raja. Namun mereka berdua mempunyai persamaan, iaitu sikap keras kepala, enggan mendengar nasihat dan pemalas. Mereka berdua ke alam fantasi secara berasingan ketika mengejar seekor arnab putih iaitu Sang Kapas. Di alam fantasi tersebut, mereka telah pun membuat perjanjian dengan Sang Rintik dan mereka terpaksa menjalani kehidupan yang berbeza bagi mengelakkan hukuman. Masalah timbul apabila Juwita dan Mayang Sari enggan bekerjasama untuk menunaikan janji tersebut. Persoalannya, apakah janji yang telah pun dibuat bersama Sang Rintik? Apakah pula hukuman yang bakal mereka terima jika tidak menunaikan janji tersebut? Dan akhir sekali, adakah mereka berjaya kembali ke dunia nyata? Pada pendapat saya, buku ini amat sesuai dibaca oleh golongan kanak-kanak dan remaja kerana jalan ceritanya yang ringkas dan penulisannya yang ringan, senang dibaca dan juga mudah difahami oleh golongan kanak-kanak dan remaja. Buku ini juga terselit nilai-nilai murni seperti sikap toleransi, sikap bekerjasama dan tidak berputus asa Juwita dan Mayang Sari untuk kembali ke dunia nyata. Sekian, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.